Weh, aku rasa kan. Aku rasa kan nak kita curi budak. Aku ada bantuan. Boleh je. Sungguh je weh dalam ni. Kalau ada kita jual ya weh. Ya. Cepat mana? Weh. Tak ada orang je. Tahu dah kita tunggu. Pasti ada. Ya, ada kan? Tak ada. Masuk. Fish aku gula-gula weh. Aku ada ni. Mana dia ni? Ni gula-gula. Ni kan gula-gula tau. Aku ada ni. Tengok aku pegang. Ada gula-gula. Ni gula-gula ke Dam? Aku pegang ni gula-gula ke bukan? Yang tu bunga. Yang ni baru gula-gula. Kenapa kau lupa? Dekat beg. Tapi kita tunggu budak. Budak weh. Jom minta dia. Jom kita kasih aiskrim. Dek. Nak aiskrim tak? Tak. Okey, jom. Ikut abang naik van. Ikut abang naik van. Duduk atas. Aku nak gula-gula tu. Okey. Dia pun tak tahu itu aiskrim pingsan. Okay, pensan. Dah pingsan. Kejap aku tahu. Pensan dah. Angkut je weh. Weh, seorang satu angkut je. Jual budak ni. Dia dapat duit banyak. Banyak budak-budak. Syok gila tu budak-budak. Weh, lari. Lari. Aduh, macam mana polis boleh tahu pula ni? Alas. Sini korang. Alamak. Tak apa, aku sama. Ketua polis dah datang. Naik atas. Lari. Kita kena kejar dengan polis. Alamak. Aku rasa kita tak berjaya ni. Aku rasa kita patut lawan lah. Jangan. Aku tahu cara nak Okey. Laju. Gila kereta polis tu. Kan? Dah lah Lamborghini. Sekarang dah mewah Wah. Dia dah sesat dah weh. Cepat sorot. Alah. Kereta nak hancur dah. Tak apa. Aku ada pasang bulletproof. Okay, boleh dah tak nampak kita dah tu. Jom kita balik rumah kita. Jom balik rumah. Cepat. Okay. Selamat. Cepat masuk. Jom masuk. Ada polis, kita serang dia. Ada kunci pula. Alamak. Lupa. Kunci. Sekejap aku try unlock punya kunci. Hati buka. Berjaya. Weh.
nyorok kat bawah. Jaya. Nyorok dekat tu Kita nyorok kat garaj. Kalau polis tu ada, aku dah ada pistol dah ni. Weh. Saya tu. Boleh. Weh! Tembak! Aduh, dia pakai hidung dia. Aduh, aku kena pukul. Okey. Aduh. Weh. Alamak. Polis tahu kita. Alamak. Weh. Alamak. Aduh. Hakim pula ni. Harap hukuman dia sikit je. Habis. Okey, saya semua berdasarkan semua awak yang buat lakukan, awak dikendaki dihukum selama 10 tahun. Alamak. 10 tahun. Alamak. Kat. 10 tahun ni. Tahun lama juga. Nasib baik tak hukuman sampai mati je. Nasib baik. Kalau tak ada kita. Weh. Habis. Kenapa kita kena hukum dengan... Kenapa kita kena hukum 10 tahun? Weh, tekan gambar dulu ni. Tekan gambar dulu. Sini dah. Masuk. Sini. Sebenarnya. Mana kau aku? Jalan. Weh, 10 Okey. tahun. Memang tak betul lah. Weh, ada budak dah baru. baca ni siapa pula ni? Hey guys, so kita dah habis video dan tajuk kita pun dah habis. Dan jangan lupa subscribe and like and share. Dan jangan lupa bagi kepada kawan. Bye-bye. Bye.